Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni kita akan masuk bab yang sama iaitu bab 6 iaitu jadual berkala. Dalam bab ini kita ada subtopik yang kita nak belajar hari ini iaitu sebatian. Okey. So, anda sudah ready? Tetapi sebelum kita teruskan, so kita akan recall baliklah apa yang telah kita pelajari, okey, di sebalik sebatian itu. Okey, jom. Okey, seperti yang kita tahu bahawasanya dalam bumi ni pelbagai sumber adalah terdiri daripada jirim. Okey, antaranya ialah air, udara, tanah, mineral, bahan api dan juga hidupan lah. Contoh dia macam kita ni kan, manusia. Okey. Kita boleh digelarkan sebagai jirim. Okey, so jirim pula wujud dalam 3 bentuk iaitu unsur, sebatian dan juga campuran. Okey, jom kita tengok yang pertama iaitu atom. Apa yang dimaksudkan dengan atom ialah atom merupakan zarah-zarah yang kecil dan juga diskret dalam sesuatu jirim. So, contoh dia, ini adalah emas dan ini adalah struktur atom dia. Dan seterusnya iaitu molekul. Molekul pula adalah dibuat dari 2 ataupun lebih atom, tetapi mesti datang daripada jenis yang sama iaitu oksigen. Contoh dia, simbol dia adalah O2. Ini adalah dia punya gambar rajah dia. Mesti jenis yang sama. So, 2 atau lebih, nama dia adalah molekul. Okey, seterusnya unsur. Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Hanya satu jenis atom dalam unsur yang ada pada unsur lah. Maksud dia ada satu jenis je atom. So, dia tak boleh campur dengan jenis unsur yang lain. Contoh dia adalah oksigen. So, oksigen adalah O2. So, ini adalah unsur iaitu datang daripada atom yang sama jenis. Hidrogen, ferum, aluminium, sulfur. Dan lagi satu, awak kena tahu bahawasanya, unsur ini tidak boleh diurai secara kimia, kepada 2 ataupun lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Kenapa? Sebab unsur adalah bahan yang paling ringkas. Dia tidak boleh nak diuraikan ataupun nak dikecilkan lagi. Dan awak kena tahu bahawa unsur, unsur-unsur ini dikelaskan kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama iaitu logam, yang kedua adalah bukan logam. So, awak boleh rujuk balik kepada jadual berkala. Ini pula adalah campuran. Campuran adalah terbentuk secara fizikal. Jadi, ianya dapat diasingkan juga secara fizikal. Sebagai contoh adalah burger. So, burger ini terdiri daripada beberapa unsur, iaitu yang pertama, unsur roti, salad, bawang, tomato, keju, daging burger. So, kita ambil secara fizikal satu persatu dan kita susun dia. Dan kita nak asing pun secara fizikal juga. Maksud dia kita boleh asingkan dengan menggunakan tangan ataupun mungkin menggunakan sudu, kita boleh asingnya kembali. Contoh lain adalah seperti apa? Air kopi. So, macam mana kita nak asingkan air kopi dengan serbuk kopi? So, kita akan gunakan kaedah penapisan. Itu campuran dan sebatian, ada perbezaannya. Jom kita tengok. Ini adalah kaedah pengasingan campuran yang telah awak belajar pada minggu lepas. Contoh dia adalah penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan, kromatografi. Dan awak kena faham bahawa kaedah pengasingan campuran ini bergantung kepada dua faktor. Yang pertama iaitu sifat fizik dan juga keadaan bahan yang terkandung dalam campuran. Yang kedua iaitu bahan yang ingin awak perolehi daripada campuran tersebut. Kalau mudahnya adalah macam ni lah. Contoh dia kalau awak minum air sebatu campur. So, air batu campur awak kena faham dalam tu macam-macam orang letak jagung, orang letak kacang, kan? Halwa, lagi apa? Jelly, betul. So, katalah ibu awak tidak suka ataupun tidak boleh makan kacang. So, apabila order air sebatu campur, kan tuan jual tu dia akan campur je. So, awak boleh asingkan kacang tu,
okey, daripada air sebatu campur tersebut menggunakan kaedah fizikal, iaitu mungkin awak guna melalui kaedah apa, awak kutip je dengan awak punya sudu. Okey, saya ulang balik, campuran tu apa? Dua ataupun lebih unsur yang bercampur secara fizikal dan boleh diasingkan juga secara fizikal. Antara metod dia adalah yang ni lah, penurasan, penyulingan, pemisahan semua ni. Okey? So inilah yang kita akan belajar hari ini, iaitu sebatian. So apa yang perlu awak tahu? Yang pertama iaitu maksud dan juga contoh sebatian. Yang kedua itu cara pembentukan sebatian daripada logam dan juga bukan logam. Yang ketiga, rumusan semasa perubahan kimia. Yang keempat iaitu pengasingan sebatian melalui kaedah kimia. Dan nombor 5, membezakan perubahan kimia dengan perubahan fizik. Dan akhir sekali iaitu membezakan campuran dengan sebatian. So inilah yang perlu awak pelajari untuk hari ini. Okey, so jom kita tengok sebatian. Okey, sebatian tu apa? Dua ataupun lebih unsur bergabung secara kimia. So ini adalah contoh sebatian yang ada. Antaranya adalah aluminium oksida, karbon dioksida, glukosa, air dan juga amonia. Okey, so saya nak sentuh dekat sini adalah contoh air. Kenapa? Sebab air yang paling dekat dengan kita. Okey, air ini adalah contoh sebatian. Dia menggabungkan dua ataupun lebih unsur, okey, secara kimia dan juga kita nak asing pun secara kimia. Okey, so contoh dia adalah air adalah simbol dia yang awak kena tahu iaitu H2O. Okey, jom tengok ni ha. H2O kat sini. Okey, sebagai contoh iaitu air. Okey, H2O. So, air terdiri daripada dua atom hidrogen, satu atom oksigen. So, merah ni adalah atom hidrogen, satu warna biru ni adalah atom oksigen. So, apabila mereka bergabung secara kimia, okey, yang dinamakan sebagai sebatian, so depa ni boleh dipisahkan juga melalui secara kimia, iaitu melalui proses elektrolisis. Okey. Begitu juga karbon dioksida iaitu CO2, dia menggabungkan dua jenis unsur iaitu unsur karbon dan juga unsur oksigen. Metana pun sama juga. Okey, CH4 bermaksud C adalah karbon, hidrogen ada 4. So ada 4 atom hidrogen dan 1 atom karbon. Begitu juga dengan nitrogen dioksida dan juga CFC. Okey, soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan sebatian? Dua ataupun lebih unsur bercampur ... membentuk bahan ... dengan ciri-ciri yang tersendiri. So, seperti yang awak tahu, okey, maksud sebatian apa? Dua ataupun lebih unsur bercampur secara KIMI secara kimia membentuk bahan baharu, okey, dengan ciri-ciri yang tersendiri. Okey, so dalam gambar dia bagi contoh adalah karbon. Apabila apabila bercampur dengan hidrogen, so penghasilan dia adalah politena. So politena adalah bahan yang baharu yang terhasil apabila karbon dan juga hidrogen bercampur. Okey, so paling senang lagi saya beri contoh awak seperti air. Air adalah H2O. Apabila dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen, okey, secara kimia dan dia boleh membentuk air iaitu bahan baharu. Okey, seterusnya adalah jubin. Jubin adalah terdiri daripada 3 unsur iaitu kalsium, karbon, hidrogen dan lalu boleh membentuk marmar. Air tadi, okey, hidrogen dia bergabung dengan oksigen akan membentuk air. Seterusnya adalah kek. Okey, ada tepung, ada air, ada mentega, ada serbuk koko, ada gula, ada garam, soda bikarbonat, ada telur. Okey, bila depa ni digabungkan, so bolehlah membentuk sebiji kek. Sedapnya. Okey, contoh lain adalah magnesium bila digabungkan dengan oksigen membentuk bahan yang baru iaitu magnesium oksida. Aluminium bila bergabung dengan oksigen membentuk aluminium oksida. Begitu juga zinc. Okey, zinc oksida, besi dan juga kuprum. Okey, seterusnya sebatian yang lain adalah air juga, kan, karbon dioksida. Air apa tadi? H2O, manakala karbon dioksida adalah CO2.
Okey, jom kita tengok. Okey, sekiranya kita meletakkan serbuk besi ditambah dengan serbuk sulfur secara fizik, okey, secara fizik so itu nama dia adalah campuran. So macam mana kita nak asingkan serbuk besi daripada serbuk sulfur? So kita nak guna kaedah apa? So kaedah yang awak telah pelajari sebelum ni adalah apa? Penapisan, penurasan, pengenapan, kromatografi. Kan banyak kan? So ada satu lagi kaedah iaitu pemisahan menggunakan magnet. Okey, kenapa? Sebabnya awak mesti tahu kan bahawa serbuk besi akan melekat, akan tertarik dengan magnet. So apabila kita guna pemisahan secara magnet, so automatiklah serbuk besi dapat diasingkan dengan serbuk sulfur. Kenapa? Sebab serbuk besi akan melekat, bergerak menuju ke arah magnet. Okey, sekiranya mereka berdua itu sulfur dan juga serbuk besi bercampur secara kimia, so automatiklah kita tak boleh nak menggunakan kaedah pemisahan secara fizikal. So kita kena guna secara kimia juga. Jadi, maka pemisahan menggunakan magnet tidak boleh digunakan untuk mengasingkan serbuk besi dan serbuk sulfur. Okey, ini adalah contoh kaedah pengasingan sebatian, okey, iaitu elektrolisis. Okey, antaranya adalah proses penguraian sesuatu sebatian daripada contoh dia bahan sebatian tersebut dapat diuraikan kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, so sebagai contoh dalam gambar ni adalah dia menggunakan kaedah elektrolisis untuk mengasingkan unsur yang ada pada air. So macam yang awak tahu, air adalah H2O, H tu adalah hidrogen, okey, O tu adalah oksigen. So gas hidrogen akan dibebaskan di kathod manakala gas oksigen dibebaskan di anode. Okey, so kita boleh membuat pengujian dengan cara menggunakan kayu uji berbara. Okey, dan akhir sekali, apa yang kita perlu tahu adalah apakah persamaan dan juga perbezaan antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Okey, so kita tengok dulu persamaan mereka. Okey, persamaan mereka adalah mereka ni berlaku kepada jirim dan kedua adalah berlaku perubahan tenaga. Manakala perubahan fizik berbeza pula dengan perubahan kimia dari segi yang pertama, perubahan fizik tidak membentuk bahan baharu, tetapi kalau perubahan kimia boleh membentuk bahan yang baharu. Yang kedua, sifat bahan dan juga hasil yang sama, tapi kalau perubahan kimia, sifat dan juga hasil dia adalah berbeza. Yang ketiga, komposisi kimia bahan dan juga hasil sama, tetapi kalau perubahan kimia, komposisi kimia bahan dan juga hasil sangat berbeza. Dan yang keempat iaitu perubahan fizik memerlukan tenaga yang sedikit, tapi kalau perubahan kimia memerlukan tenaga yang banyak. Apakah perbezaan antara campuran dan juga sebatian? Okey, saya bercontoh, katalah campuran tu adalah air sebatu campur dan sebatian tu adalah air. So apakah perbezaan mereka? Okey, kita ulang balik. Okey, campuran adalah gabungan dua ataupun lebih unsur yang bergabung secara fizikal dan boleh pisah juga secara fizikal. Manakala sebatian dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia, dan juga boleh dipisahkan secara kimia. Okey, ini adalah peta konsep bab 6 yang awak boleh dapat daripada buku teks awak, buku teks sains tingkatan 1. So terima kasih kepada penyumbang slide untuk hari ini. Okey, terima kasih cikgu sains. Okey. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. So ini adalah peta konsep yang awak boleh dapat daripada buku sains awak. Okey, so ini adalah menggambarkan satu bab yang awak belajar lah. So terima kasih penyumbang-penyumbang cikgu-cikgu sains yang telah menyumbangkan slide yang menarik untuk hari ini. So terima kasih yang saya boleh ucapkan. Okey, bye bye.